Kahwin dengan askar panas baran. Masa awal kahwin, aku rasa macam menang loteri. Suami aku kerja askar, nampak tegas, tapi depan aku, dia lembut gila. Balik kerja siap belikan air kegemaran aku, urut kaki aku kalau aku penat. Masa tu aku fikir, Ya Allah, syukur aku kahwin dengan lelaki yang baik. Masuk tahun kedua, dia dah mula garang, semacam. Aku salah letak kunci je, dia dah tengking. Mula-mula aku ingat dia penat kerja. Tapi makin lama, makin kerap dia naik tangan. Yang aku paling tak boleh lupa, dia hempas telefon lepas aku nampak mesej dia dengan perempuan lain. Bila aku tanya, dia bukan je tak mengaku. Dia marah balik, siap tuduh aku curiga buta. Malam tu, aku kena tampar sebab kurang ajar tanya hal dia. Jiran-jiran dah biasa dengar suara aku menangis tengah malam. Anak aku baru 4 tahun pun dah pandai peluk aku bila aku duduk terdiam. Itu paling buat aku sedih. Anak aku patut hidup bahagia, bukan tengok mak dia luka-luka. Sekarang, aku tengah kumpul kekuatan. Aku dah mula bincang dengan kaunselor. Aku tak nak terus terseksa. Kalau bukan demi aku nak selamatkan anak aku. Sekarang, aku janda, tapi aku ada diri aku semula. Kaunselor pernah cakap, orang kuat bukan yang tahan sakit, tapi yang berani keluar dari tempat yang menyakitkan. Dan masa tu juga dia kenalkan aku dengan Nadi Puteri. Kaunselor kesian tengok badan aku penuh parut, lebam sebab kena seksa. Nadi Puteri ni bukan sekadar rawat parut dan lebam, tapi hilangkan jeragat dan naik seri muka. Aku rawat keyakinan diri yang dah lama hilang. Kulit makin cerah, parut makin pudar, dan aku makin yakin nak mula hidup baru. Kena dengan tagline diorang. Nadi Puteri, jeragat lari, kulit berseri. Aku tak cari pengganti, tapi aku nak pastikan kalau jodoh tu datang lagi, aku sambut dia dengan versi aku yang paling kuat, paling cantik, paling sayang diri sendiri